di Kuala Lumpur. Kita memenangi pingat emas menerusi acara pecut berpasukan lelaki ini. Inilah pasukan Malaysia yang sememangnya mempunyai matlamat untuk merangkul seberapa banyak pingat emas dalam acara track di Bangkok ini. Apakah mereka mampu mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Indonesia 1 minit 05.20 saat. Jadi saudara, kita saksikan dahulu acara kelahikan ini. Satu pasukan akan tersingkir. Sudah pun dilepaskan sekarang ini. Sebanyak 3 pusingan perlumbaan ataupun pecutan yang perlu dilakukan oleh pelumba-pelumba negara, 3 pelumba negara kita ni. Kita lihat mereka perlu melakukan pecutan pantas dan kemudiannya pusingan yang pertama ni seorang akan melepas keluar meninggalkan 2 pelumba sekarang ini. Dan kita tunggu untuk 2 lap lagi. Kita harapkan catatan masa ini jauh lebih baik daripada catatan masa Indonesia. Tinggal loceng sudah pun dibunyikan. Siapa yang akan dan kita dapat lihat yang tinggal sekarang ini adalah seorang pelumba kita yang kita akan harapkan ataupun kita mahukan dia mencatatkan masa yang terpantas. Kelebihan yang ada kepada pelumba ini untuk melakukan pecutan di pusingan yang terakhir. Kita tengok, kita lihat berapa catatan masanya. Itulah kita lihat bagaimana tim pasukan negara kita beraksi dalam pusingan kelayakan tadi. 1 minit 01. Saya tidak berapa jelas nampak lihat. Sudah pun keluar sekarang pelumba Filipina. Pantas bergerak ke hadapan, kita lihat di sini sekarang ini. Sampai dikori rapat oleh pelumba negara kita Muhammad Ridwan. Pantas dengan Filipina menulis ke belakang. 2 pusingan lagi untuk tamat untuk acara Kirin ini. Kita lihat Filipina pantas di depan. Diikuti 2 pelumba Malaysia Muhammad Ridwan dan Muhammad Fadil. Terapa meminta sekarang ini. Satu lagi keadaan yang begitu menarik untuk Malaysia. Mungkin 3 mata perak untuk Malaysia. Kita tunggu sekarang ini. Dan satu pusingan yang tak ada sekarang ini. Kita lihat, sudah pun dipintas kembali. Thailand belum ada di hadapan sekarang ini. Itulah kita memerlukan bagaimana Muhammad Ridwan dan Muhammad Fadil untuk memintas dalam beberapa meter yang terakhir. Fakta Malaysia ambil pingat emas untuk Malaysia. Saat akhir berjaya ditintas di situ oleh pelumba Malaysia. Seakan-akan rasa ketinggalan tadi. Tetapi itulah yang berlaku. Nombor 14 kita ialah Muhammad Ridwan Sharum. Yap, Malaysia dan sememangnya kita berjaya mengekalkan kedudukan kita sebagai pelaku skill di peringkat Asia Tenggara. Ini Datuk Ridwan Sharum. Ingat emas yang pertama Malaysia dalam acara Games. Beri rezeki kepada Muhammad Ridwan